Ya, awak nak marah-marah ni kenapa? Tak, saya tak bagi kata putus lagi. Awak pandai-pandai buat keputusan. Kenapa, Zara? Okey. Saya tahu awak tak setuju dengan perbuatan saya. Tapi saya tahu apa benda yang saya buat tu betul. Apa yang betul ni, Zara? Saya takkan kahwin dua dan saya takkan hidup berpoligami. Awak faham tak? Bukan pasal tu, Reza. Habis tu pasal apa, Zara? Saya dah buat solat istikharah dan Allah dah bagi saya petunjuk. Keputusan saya tu betul. Tak betul, okey? Tak betul, Zara. Awak nak tolak kuasa Allah ke apa? Tak, sekarang ni apa yang susah sangat awak nak faham cakap saya, Zara. Saya ni takkan luka ke hati awak tau. Saya tak nak pun. Tapi saya izinkan. Ya, memang masa awal-awal dulu saya susah sangat nak terima. Isteri mana yang sanggup berkongsi suami, Reza? Tak ada. Tak ada isteri pun yang sanggup bermadu. Saya tak minta awak cintakan dia. Tapi cukup untuk awak bahagiakan dia walau sekejap. Sedangkan Nabi pun menikahi janda walaupun dia tak cinta. Tapi sebab tanggungjawab, irsyad